Ikatan samping gaya askar, betul ke yang saya kata macam pakai towel yang tepi saja tu macam gaya askar? Sebenarnya tak ya. Kalau gaya askar memang nampak macam tepi, tapi dia sebenarnya ke tengah sikit, dan kalau kita buka langkah, dia sebenarnya ada belahan di tengah. Cuma ia tersembunyi bila kita rapatkan kaki, macam tu. Tapi kalau yang pakai samping yang saya kata macam gaya towel tu, dia bila kita buka macam ni sebenarnya dia tak ada belahan di tengah. Betul tak? Kalau siapa yang sini askar boleh komen, betul tak sebenarnya dia ada belahan di tengah? Itu cara pakai samping gaya askar. Bukan yang saya kata pakai macam towel tu. Yang macam towel tu dia tak ada belahan di tengah. Dia macam ni je. Yang saya kata tu. Dia terus macam tu. Ataupun sebelah kanan sebelah kanan macam ni. Dia masuk dan terus. Ataupun ada yang nak pendekkan lagi, dia buat lipat di tengah. Macam tu. Dia lipat di tengah, kemudian digulung. Yang ini kalau kita cuba melangkah, dia sebenarnya susah untuk melangkah. Dia tak ada belahan di tengah. Itu beza dia yang saya kata ikatan macam pakai towel ataupun ikatan yang biasa.